Perbezaan di antara sekolah tadika alik Malaysia, tadika sebelum alik kita 3 wilayah Selatan Tai ni, Patani, 3 wilayah ni. Bezanya, sekolah tadika hak sebelah Malaysia. Tadika sebelah Malaysia, sekolah untuk anak-anak ia belum masuk sekolah rendah. Lepas tu, kalau kecil bahasa Malaysia, sekolah Anuban lah. Sekolah Anuban belum masuk sekolah Patum. Sekolah Patum ni sekolah rendah. Dianjur oleh kerajaan ataupun swasta. Kerajaan ataupun Ekachun. Saya panggil Ekachun. Swasta ni Ekachun. Lepas tu sekolah tadika di 3 wilayah Selatan Tai ataupun di Patani menyeluruh Tani Nara Jalan dan separuh segara. Tadika di 3 wilayah Selatan Tai ni bukan sekolah kanak-kanak yang belum masuk sekolah rendah. Tadika di 3 wilayah Selatan Tai ni adalah sekolah rendah dah. Sekolah rendah di bahagi agama. Dibina oleh orang kampung dah berdikari sendiri tiap-tiap betul kampung, tiap-tiap buah kampung nawi ada tadika untuk anak-anak, untuk kanak-kanak boleh kecek bahasa Melayu, boleh belajar Melayu, boleh bertulisan Melayu dan juga mengenal Allah, mengenal huruf-huruf Arab dan juga Melayu. Ni sekolah tadika sebelah alik 3 wilayah Selatan Tai kita ni. Sebab ada orang tanya dah. Lepas tu pula tak ada pun sekolah tadika yang dibina oleh kerajaan. Orang kampung bina sendiri. Buat marketing, minta khairat, gapo gitu lebih kurang. Untuk nak bina sebuah sekolah, nak anak-anak tu reti bahasa Melayu, bahasa Jawi. Bahasa Melayu, tulisan Jawi, pandai baca, pandai nulis, pandai kecek. Lepas tu pula masa belajar dia hanya 2 hari je. Hari cuti KJL. Hari cuti KJL ni satu Ahad. Mana tu satu Ahad anak-anak ngaji sekolah tadika. Senang sampai Jumaat sekolah siang. Dulu dia tak panggil sekolah tadika, dia panggil sekolah Melayu. Kerana apa? Kerana di tadika ni kecek Melayu belajar bahasa Melayu. Di sekolah KJL ni kecek siang belajar bahasa siang. Tu beza di antara tadika Malaysia dan juga tadika sebelah alik kita sini dah 3 wilayah Selatan Tai. Tani Jalan Nara dekat separuh ke Segara. Ada setengah juga setengah. Nabi faham dari situ. Kita super lah. Ada setengah tu tanya, bapa sekolah tadika kena minta khairat, bapa sekolah tadika orang kampung kena usaha sendiri. Gitulah lebih kurang. Kerana sekolah tadika ni hanya hak orang kampung buat. Tiap-tiap buah kampung tak sewi anak dia tu hilang bahasa, bangsa dan juga agama. Diri sekolah. Nabi kenal semayan, nabi kenal Tuhan di sekolah tadika ni lah. Pada peringkat awal. Itu sekadar faham cara rekah dan sekadar makluman bersama. Nak ada apa lagi boleh akan share dalam ni. InsyaAllah dalam page Belly Channel.